Ustaz pernah cakap dan ceramah Ustaz yang rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Mak, soalan kau agak-agak lah. Terus direct dia. Saya kata macam ni je. Maknanya kalau kita jawab macam tu, maknanya bukannya postman rezeki tu tak nampak rumah kau, tapi hati kau tu yang buta. Kenapa pula? Sebab kita kena faham rezeki ni bukanlah seperti mana yang kita bayangkan. Rezeki tidak semestinya mesti sama macam kita expect. Aku nak duit, maka aku dapat duit. Aku nak isteri yang lawa macam ni, dapat macam tu. Tak. Kita kena faham dalam bab permintaan hati hajat kita 3 je. Pertama, Allah makbulkan sama macam kita minta. Kedua, Allah makbulkan dan bagi lebih baik lagi. Atau ketiga, Allah bagi ke akhirat nanti, tak bagi kat dunia. Jadi itu kita kena faham. Itu sebabnya dalam rezeki ni penting. Dalam mencari rezeki, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Itu dalam hadis Nabi. Dan Nabi juga pesan apa? Orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi dah sebut juga dalam satu hadis lagi, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Maknanya apa? Tak pernah cukup. Aku pencen besok, aku tak payah kerja lagi dah, relax. Sebab duit aku dah ada lah, dekat dalam KSP tu dah ada lah, dah ada 500,000. Dia cakap, seminggu lepas dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Dia jadi pengawal keselamatan. Bukan saya menghina karier tu, tak. Tapi maksudnya dia kata tadi dia tak nak kerja dah. Dia nak relax dah. Sebab apa? Sebab tak cukup. Melainkan pada orang yang bersyukur. Itu sebab saya kata pentingnya kita nak cari rezeki ni, carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Macam mana pula tu? Halal tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus menyebabkan kita patuh kepada syariat dan undang-undang Islam.